Macam mana boleh tumpah ni? Bos, makanan yang customer order tadi masa nak delivery tumpah ah. Macam mana boleh tumpah? Yang ni? Ah, Lepas tu kau buat apa dengan ni? saya dah minta dah gambar dengan receipt. So dia dah hantar dekat kita. Okay tu at least kita kena tahu dulu kenapa tumpah apa semua kan. Barulah kita boleh buat urusan macam mana kita nak buat apa semua. Bos, kalau kata selepas ni kalau ada yang berlaku lagi macam mana? Actually case macam ni besar tau kiranya. So lepas ni check balik packaging, ikut SOP betul-betul balik. Benda ni tak boleh jadi sepatutnya. Bila customer dah complain macam ni, make sure jangan tinggal macam tu je. Reply, okay, bagi tahu dia balik. Kita akan ganti ke apa ke. Jangan biarkan je customer tu, okay? Tanggungjawab. Okay. Bos, selepas ni order yang nak keluar kita kena check dulu ah. Ya, kau dengan tim kau, kau kena monitor orang. Kadang-kadang diorang terlupa. Order terlampau banyak, kadang diorang terlupa. So benda ni kita kena buat sampai 0% untuk jadi balik. Faham eh? Faham? So kesilapan tu bila-bila masa akan terjadi. Okay, masalah semua akan terjadi. Tapi terserah kepada seseorang tu macam mana cara dia nak handle masalah tu supaya takkan berlaku lagi. Fikirkan.